Panas tu. Dah panas, air tak sampai lagi. Saya tak lah. Yang ni kemah tau. Tapi aku salah beli sebenarnya. Aku salah tekan. Aku nak tekan 2% tu je. Tak tahu order pukul 4 pagi. Pasal beli sebab doktor main-main kat kepala. Lepas tu ambil kalau salah tekan. Tertekan yang 1% 1 layer. Harga dia sama masalahnya. Dengan 2% 2 layer. Okay, ni kita pakai impeller saja. Dengan RUL. RUL satu. Okay. Air aduh. Tak nampak yang masuk ni. Patutnya dah start. Tu nampak. Tapi slow. Air yang slow hari ni. Air udang galah. Esok kita macam udang galah. Hari ni kita main galah. Sebab yelah ni sempat. Air gerak air cantik untuk main galah. Yalah, cik umpan kat air takung ni. Jala kot. Ada-ada. So menangkan ada ikan saiz tu dalam lopak air ni. Labuh je lah umpan ni. Tinggi ke tengah bahagian dalam. So diorangnya letak mana? Pancang. Ya, ingat jauh. Ya. Mantap weh. Dah lompat ni dapat umpan power. Apa anak bolos weh. Lompat tak kosong. Ya jeli. Sekejap. Kita tunggu air pasang tinggi sikit. Berbaling dia ni. Nanti pun berbagi udang lompat. Ni kita nak cangkuk seekor hidup. Bismillah. Matahari pula. Kita ukur mata kail sini So lubang ni kat sini. Kat mana mata kail tu punya lurus paling terakhir. Okey. So ikat benang belakang dia ni. Lain orang pattern. Pattern saya nak main dia biar dia hidup macam ni lah. So dalam air dia menggelitik-gelitik. Dan dia lagi tahan lah kalau kau potong. Yang kecil potong pun memang berhabis kat anak ikan nanti. Balik je mata kail tu. Okay, lepas tu matikan dia macam ni. Belik dengan jari. Masuk dalam lubang jari. Tarik. Siap. Kita strike apa ni guys. Macam kerong ni. Ya betul. Si kerong. Untuk kerong macam ni, kita reserve dulu umpan. Betul tak? Kita reserve kerong ni buat umpan. Ya. Tengok anjing mandi. Terus strike pula. Itu anjing mandi. Terus strike. US strike. Macam bolos. Kan? Kerong lagi. Okay, tadi dah ada. So cukup tu seekor. Mana bolos ni? Kan nak masuk. Kita nak. Nak tak? Tak nak. Belagak. Anjing belagak. Tak makan ikan mentah. Kena ikan dah masak. Ikan besar guys. Kenapa? Oh bolos. Bolos besar. Ya. Itu dia. Bolos.
sudah mari kita berumpan. Bolos. Ini kita buat potong 2 inci. Jom. Macam inilah bolos potong. Tekan keluar gini. Belit. Okey, nampak cangkuk belah tukang. Cangkuk satu kali belit. Bolos ekor ni dah bersih. Sebenarnya ikan mengacau. Tengok tadi kerong. Siap. Ready to go. Rezeki guys. Dapat grup tamban. Tu. Baik. Alhamdulillah rezeki. Power ni tamban ni. Makan sedap ni. Ni tamban tiram orang panggil. Dia bulat dan ada bintik. Tolong kat jaga. Okey, alhamdulillah. Tak jadi umpan, jadi lauk. Try pakai seko. Cukup balik. Cun. Macam ni simple. Dapat spot kita tak jauh. Belakang bating je. Sampai jauh tak sampai. Jom. Aduh, ikan besar. Dia kena kait karang besar. Wah, bolos. Mantap bro. Telan dalam tu. Ketuk kasau. Ni ketuk. Okey, kena. Tak tekan juga. Serius tak? Wah, ada. Kasar. Mantap bolos ni. Oh, ya. Yeah. Saiz mantap tu. Baik kan. InsyaAllah bolos tu. Daging sedap. Tarik pun. Ui. Kena kayu L. Baru banding. Macam bukan dia. Patutlah. Kacau lah dia ni. Nah. Masuk air pula. Aduh. Ni kau gosok pipi kau ni sedap ni. So begitulah penutupnya. Ya, jom
Balik. Tu kemai kat belakang. Rezeki tambahan. Ini rezeki laut goreng-goreng. Goreng-goreng ikan. Ni lauk. Ada lauk lah. Rezekinya alhamdulillah ada lauk. Goreng ikan tamban, ikan bolos. Ni lah. Pulang. Kita cuba lagi nanti. Umpan ada lagi ya. Kan berat. Pulang. Pulang. Batu ladung tu. Mau teringat. Oh, dah bersih dah. Berapa lama dah bersih. Entah umpai kat ekor dia kan. Macam malah kacau. Jom. So macam inilah setup. Kita bawa 5 ikat. Diorang ikat dekat besi cash bar. Jom. Pulang.